Okey, ini adalah kerusi camping ataupun kerusi healing daripada Magic Pocket. Yang ni dia jenis Kermit chair. Okey, kerusi dia besar ni je. Dia tak besar pun, dia kecil saja dan juga dia nipis. Yang ni Kermit chair, kalau lipat dia secara sandwich fold. Okey, so nampak dia memang senang dibawa, nampak dia nipis macam ni saja dan juga dia ringan. Okey, dia sangat ringan, senang nak bawa, pegang macam ni je. Okey, dia tak ada bag. So yang ni dia warna hitam, dia punya kain dia. Lepas tu dia punya frame dia warna macam kayu. Tapi dia besi lah. Dia warna coklat cantik macam ni. Dia punya armrest dia kayu. Okey, memang nice. Okey, nak buka dia memang sangat senang. Kembangkan je macam ni. Dah settle. Nampak design dia memang kemas cantik. Yang ni dia size L. Okey, so kalau duduk dia just nice sahaja. Okey, ni rupa bila dah siap set up. Dia punya design dia memang nampak estetik lah. Dia tak nampak macam kerusi camping biasa. Okey, dia punya tempat duduk macam ni. Kain dia pun agak tegang. Okey, agak tebal juga. Ni tempat sandar dia. Lepas ada logo Magic Pocket kat sini. Okey, dia punya armrest kecil je, tapi daripada kayu. Memang nampak cantik. Okey, dia punya frame dia agak solid. Kerusi ni walaupun nampak kecil, tapi dia boleh tampung berat dalam lebih kurang 100 kilo macam tu. Okey, dekat bawah kaki dia ada non-slip punya padding dekat bawah tu. Okey. So kalau duduk memang selesa lah. Okey, kalau nak simpan balik pun sangat senang. Simple je. Just rapatkan saja macam ni, dah senang. Okey, so nak bawa pun mudah. Nak simpan pun dia tak makan ruang. Dia sangat nipis. Dia punya harga tak mahal sangat. Lepas tu dia ada banyak pilihan warna. Dan juga dia ada dua saiz. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. Okey, kalau korang perlukan satu kerusi yang simple dan cantik untuk healing, untuk camping, yang ni mungkin sesuai. Ni daripada Magic Pocket. Dia punya saiz dia kecil je. Dia sangat compact. Nak simpan, nak bawa pun sangat senang dan juga dia ringan lah. Pegang je dia punya handle ni. Okey. So mudah nak bawa ke mana sahaja. Nak guna dia pun senang. Just bukakan saja macam ni. Okey, dah settle. Kerusi ni walaupun dia nampak kecil, tapi kalau duduk masih lagi selesa. Okey, memang sangat santai. Dia punya duduk dia, kain dia pun agak tebal. So dia boleh tampung berat lebih kurang dalam 100 kilo. Sandar dia pun just nice. Bila melunjur macam ni dia memang sangat santai lah. Tapi kalau kita angkat kaki, dia macam tinggi sikit. Sebab kerusi ni dia jenis rendah. Dia punya armrest pun okey, boleh letak tangan. Armrest dia daripada kayu. Memang nampak sangat estetik. Okey, dia punya kualiti memang bagus. Walaupun harga dia murah, dia tak mahal pun. Nampak dia punya frame dia memang solid. Dia daripada besi. Okey, dia punya tempat duduk daripada kain yang agak tebal. Lepas tu dia punya finishing kayu ni memang pada saya memang cantik lah. Dia punya harga pun tak mahal sangat. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link.